anak kau dah seksa budak tu, dah sampai bunuh budak tu. Junko Furuta ni dilahirkan di Misato, Saitama. Aku boleh kata dia ni seorang gadis yang cantik dan clean dari segi drugs lah, daripada pengambilan dadah lah, sebab dia tak merokok, dia tak minum arak, dia tak ambil dadah. So dia cleanse daripada semua benda-benda itulah kan. Dekat sekolah pula dia ni agak popular tau. Ramai yang nak kawan dengan dia dan ramai yang minat dia. Dan salah seorang peminat Junko ni adalah Miyano Hiroshi, seorang pelajar Samseng yang terkenal dengan kes buli dia. Dikatakan Miyano ni memang orang yang digeruni lah, ditakuti ramai lah kan. Kalau boleh orang tak nak ada kaitan langsung dengan dia, kalau boleh dia orang tak nak kawan pun dengan dia lah kan. Sebab dia ni ada terlibat ataupun ada kaitan dengan sindiket kongsi gelap Jepun dulu. Ini ramai tahu ni, aka Yakuza. So disebabkan tu, bila Miyano ni nak melamar perempuan jadi kekasih dia, jadi ajak dia orang berkapal kan, so ramai yang macam takut nak tolak kan. So dia orang macam ya okey boleh, jomlah kita couple ya, jomlah kita bermesraan, jomlah kita jadi kekasih je, walaupun dia orang tak nak pun. Tapi lain pula ceritanya dengan Junko ni. Junko ni boleh pula tolak si Miyano ni kan, sedangkan ramai yang takut nak tolak dia ni. Tapi Junko ni dia berani nak tolak Miyano ni kan. Tapi dia bukanlah tolak secara kasar, dia tolak secara baik lah. Macam biasalah, Miyano ni kan seorang Samseng ahli Yakuza pula tu. Dia rasa macam nama dia dah tercalar tau, sebab dah di reject oleh perempuan yang dia minat. So dia rasa ego dia tercabar ni. So dia cakap, aku akan pastikan kau menderita seumur hidup. Miyano tu cakap kat Junko tu lah. Nak dipendekkan cerita, detik hitam Junko ni terjadi pada 25 November 1988. Waktu tu Junko baru balik dari tempat kerja sambilan dia dengan menaiki basikal. Dan waktu tu bermulalah operasi penculikan Junko yang dilakukan oleh Miyano dan 3 orang lagi geng dia yang bernama Nobuharu Minato, Joe Ogura, Yasushi Watanabe. Lepas Junko diculik, pada mulanya dia dirogol berulang kali dekat sebuah gudang ni sebelum dipindahkan ke rumah Minato yang terletak dekat Ayase, daerah Adachi, Tokyo. Dan diorang siap ugut Junko ni lagi. Diorang kata, kalau kau cuba lari daripada rumah ni, kau tengoklah apa akan jadi dekat keluarga kau. Aku akan pastikan keluarga kau dibunuh oleh anggota Yakuza. So kalau kau nak benda tu jadi, silakan lari. Dan tak silap aku, sehari selepas kehilangan Junko ni, mak ayah Junko ni adalah buat laporan polis yang anak dia hilang. So polis pun startlah pencarian si Junko ni. Dan waktu tu Miyano ni, geng-geng dia ni gelabah lah kan. So dipaksa Junko ni, kau call mak ayah kau, cakap yang kau sendiri yang lari daripada rumah, kau selamat dengan kawan kau, so stop pencarian polis tu. So Junko pun pada masa tu dia terpaksa lah buat benda tu kan. Sebab kalau dia tak buat, dia fikir mak ayah dia akan mati. Better dia lah yang mati daripada mak ayah dia mati. Okay kan aku